Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita tes suara dulu. Boleh dengar ke? Suara. Alhamdulillah. Jelas Okey, kita mulakan sesi malam ni dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey tuan-tuan, apa khabar semua? Dah semula balik kampung ke malam ni? Minggu ni? Raya Haji? Ha. Beraya di mana tahun ni? Ada balik ke? Ke tak balik? Biasanya kalau Raya Haji ni Kelantan lah, meriah. Terengganu dan Kelantan. Balik JB, raya di Kemaman. Oh, terbaik, terbaik. Kemah. Oh, Solehan ni orang Kemamang. Hmm, balik di Kemamang. JB saja. Okey, Tuan Syarkawi. Raya di perantauan, tak apa. Okey je. Biasanya lah, kalau yang Raya Haji ni memang meriah dekat Kelantan dengan Terengganu lah. Yang negara lain saya tak pasti lah. Kalau siapa yang balik raya, berhati-hati di jalan raya. Okey, InsyaAllah. Semoga selamat sampai dan pulang. Okey, tuan-tuan. So, sesi malam ni ada sedikit input. Ada sedikit input. Tapi kita fokus kepada program kita lah. Program kita briefing kepada program Phantom Fast Track. Actually sebenarnya briefing ni adalah untuk peserta-peserta yang dah join kita untuk sesi pertama di bulan Jun nantilah. Bulan Jun sehingga bulan September. Okey, bulan Jun sampai 3 bulan sesi. Jadi tapi ada yang di kalangan kita ni yang masih lagi macam biasalah kan. Orang kereta apa bas sudah jalan, dia last minute baru nak masuk, baru nak tahu. So sepatutnya kalau ikutkan program kita last week adalah last, kita dah close kita dah close, tapi ada beberapa orang yang PM saya dan PM dalam grup yang nak tahu, dia kata dia terlepas yang sesi dia hadir kelas-kelas yang sebelum ni, kelas-kelas basic semua tu. Cuma bila yang last ni yang program fast track ni dia terlepas ataupun dia tak tahu apa benda program fast track ni. Program fast track ni dia macam bootcamp ataupun kita kata untuk yang perlukan bimbingan ataupun ataupun kelas tuition lah. Yang perlukan bimbingan. Kalau yang dah advance, dia dah masuk sebagai klien apa semua, tak perlulah. You all siapa yang kalau tak percaya tanya siapa-siapa yang dah jadi klien kita. Sebenarnya video advance tu semua dah ada dalam group klien. Semua dah ada. Tapi ada setengah klien kita yang walaupun dah tengok video pun dia masih lagi perlukan bimbingan ataupun perlukan hands on ataupun perlukan berpimpin tangan macam tu kan. Macam mana nak set up, macam mana nak tu. Padahal video tu dah tunjuk dah semua kan. Detail semua dah tunjuk, cara trading pun dah tunjuk. Tapi biasalah macam kalau saya buat dalam grup klien tu, kebanyakannya dia tak adalah tersusun sangat sebab kita buat tu based on situasi based on situasi market dan kadang-kadang kita bagi market review. Jadi mungkin kat situ sebenarnya kalau dia follow daripada awal, dia akan adalah macam dia punya syllabus tu akan melompat-lompat sebab saya ikut pada keadaan semasa. Contohnya lah, klien yang masuk pada yang join kita daripada bulan 1, kemungkinan dia dah belajar pada awal daripada zero, A, B, C, D, ikut step by step, A, B, C, D, macam tu kan. Tapi klien yang baru jadi dengan kita, baru join kita contohnya bulan Mei ataupun bulan April, dia tak tahu kat mana dia nak mula. Kat mana. Mungkin dia nak mula daripada awal, mungkin dia nak lompat terus pada A1. So terpulang pada masing-masing. Tapi ada setengah juga yang follow kita dalam group Phantom Trader Spreader tu, dia dah follow daripada awal dan dia tahu bila dia dah follow daripada awal, so dia tengok juga program ni, so dia perlukan program ni untuk
fast track. Okay, so malam ni saya cerita pasal briefing ni adalah sebenarnya untuk peserta, tapi bagi siapa yang belum jadi peserta, nak tahu lebih lanjut pun boleh, tak ada masalah. Kita open lah. Kita open Okay, so kita terus pergi tengah bazir masa. So siapa yang join, siapa yang sesuai untuk join kita punya Phantom Fast Track ni, pertama dia dah pernah belajar SPO spread, basic. Basic tu tuan-puan boleh belajar sama ada di dalam grup Phantom Spreader, kita ada bagi dua video, ataupun dalam grup klien, ataupun dalam channel Syariah Trading Secret. Okey, saya nak tanya malam ni ada tak yang tak belajar lagi SPO spread ni, basic? Ada tak? Tekan I tengok, ada tak? Okey, malam ni dia baru join. Tak ada Ada? Bukan Tuan Jamil dah belajar ke? Puan Sahrina. Puan Sahrina tak join lagi yang kelas basic Kelas basic tu ada dalam grup Phantom Spreader dalam grup Phantom Spreader tu dekat tengok dekat pin message. Dekat pin message tu ada dua video basic apa itu spread apa semua so boleh tengok okey. Okey, so tu yang pertama. Yang keduanya pernah trade, mungkin dia pernah trade saham, pernah trade kripto, pernah trade apa jua yang lain-lain tapi dia tak konsisten lagi. So pun boleh join program kita yang ni. Yang ketiga dia nak belajar buat keputusan sendiri. Dia tak naklah baiko je. Bukan ikut baiko semata. Dia nak belajar keputusan sendiri. Maksudnya dia nak kalau tanpa saya pun dia boleh buat keputusan. Tanpa kawan-kawan pun dia boleh buat keputusan. Ni boleh sesuai nak masuk. Dan yang serius lah yang nak grow account dan bina tabiat trader sebenar yang ni kalau ada yang empat-empat ni insya-Allah boleh. Yang pertama tu yang dah pernah belajar spread tu dia tak adalah satu benda yang susah yang kritikal sangat. Sebenarnya program kita yang 3 bulan ni pun kita pun start ada basic jugalah. So ada masa untuk tuan-puan belajar sebab minggu pertama ni sekejap lagi saya tunjuk apa itu macam mana minggu pertama. Minggu pertama punya pembelajaran sikit saya bagi tunjuk apakah isi-isi penting dalam pelajaran minggu pertama. So yang minggu kedua, minggu ketiga dia adalah dia build up benda tu sampailah ke 3 bulan Okay. So nak cerita sikit lah apa program kita selama 3 bulan. So yang kita pertama, bulan pertama kita kata P lah. Kita menggunakan akronim akronim Phantom supaya you all boleh ingat P tu apa, H tu apa, A tu apa, N tu apa, T tu apa, O tu apa, M tu apa. P, H, A, N, T, O, M, Phantom. So yang pertama, minggu pertama plan your trade. So kat sini tuan-puan nanti saya bagi contoh, saya tunjuk sedikit detail pasal yang ni lah minggu pertama. So kita akan share macam mana dari segi matlamat kewangan 3 hingga 6 bulan Lepas tu kita nak kena pasti spread mengikut musim melalui fundamental. Lepas tu cara kita pilih spread mengikut trend, data, volume and range menggunakan technical. Dan kita susun trading plan harian dan mingguan. Yang ni tuan-puan akan belajar pada minggu pertama. Minggu pertama. So minggu kedua handle your emotion. Yang ni tuan-puan kena belajar macam mana nak handle emosi tuan-puan. Okay, sebab ada yang takut rugi, takut sangat kan. Nak masuk takut, FOMO takut kejar harga, nak ada revenge trade. So tuan-puan akan buat latihan lah. Simulasi floating rugi untung ni akan buat. Lepas tu latihan entry guna neutral mind. Bukan emosi. Maksudnya yang ni nanti kita ajar. Saya tak sabar nak ajar kan. Betul. Lepas tu teknik wait for your pitch. Maksudnya kita tunggu kita punya setup lah. Ini yang kita akan ajar minggu kedua. Okay. Lepas tu minggu ketiga macam mana kita nak analyze market. Okay. Analyze market maknanya kita tengok seasonal trend bulanan. Tadi kat atas ni kita dah pilih lah. Macam mana nak pilih. So sekarang yang minggu ketiga ni kita terus tengok yang apa yang tengah sesuai untuk in dan out. Seasonal trend untuk bulanan dan tahunan. Apa itu backwardation dan contango bila sesuai untuk long and short. Yang ni kita akan bagi detail. So lepas tu kita akan gunakan indikator teknikal. Ni akan praktikal terus. Okay, sebab yang kat sini sebenarnya masa minggu pertama ni kita dah ajar lah cara pilih spread cara pilih spread menggunakan trend, data, volume dan range ni. Okay. Okay tak? Line saya okay ke? Tersekat-sekat ke? Internet okay ke saya punya? Okay. Alhamdulillah. Okay.
So kita akan gunakan indikator teknikal dan kita akan buat setup alert security dan cara gunakan OCO order lah. Ni minggu ketiga. So minggu keempat kita navigate the risk. Okay. Kita akan kira sahih lot ikut margin dan risiko. Okay. Kita akan tengok spread ni berapa dia punya margin, berapa risiko dia. Lepas tu kita akan tetapkan macam mana nak EP, stop loss dan TP sebelum masuk trade. Lepas tu cara kita nak scale in and scale out secara selamat. Sebab tu kita gunakan margin kawalan untuk protect modal kecil lah. Saya kalau dalam sebulan ni tuan-puan, saya memang syaratkan tuan-puan modal 2,000 dululah. Saya tahu mungkin ada tuan-puan modal besar, ada yang 20,000, 200,000 kan. Yang tu kemudian. So habiskan sebulan ni sebab apa? Kalau modal 2,000, kalau kita salah order ke apa kan, dia sistem akan block. Dia sistem akan bagi sekatan. Jadi bila sekat, selamatlah duit kita. Kita tak salah order. Kalau kita ada duit banyak, kita salah order, sebab modal contoh 4,000 contoh. Kita nak beli satu lot. Kita boleh kesilapan ni yang banyak berlaku pada klien kita, dia boleh terbeli 2 lot. Lepas tu dia tak tahu dia ada 2 lot. Mampui. So itu kena sebab tu saya galakkan tuan-puan start dengan 2,000 dulu. Okey. Lepas tu bulan kedua, minggu kelima, trade record. Yang ni tuan-puan akan diajar untuk gunakan trading journal. Cara entry emosi hasil tu kena tunjuk lah. Tunjuk dekat situ. Sebenarnya dia dekat trading journal tu dia dah ada dah. Macam mana nak elakkan kesilapan tu coach? Tak apa, akan belajar nanti. Audit mingguan prestasi dan sebab entry. Lepas tu score sistem sendiri ikut SOP atau tidak. Lepas tu self review versus dengan mentor review. Maksudnya tuan-puan ada review sendiri, saya pun akan review juga tuan-puan punya tu. So sebab apa? Kita nak synchronize antara you punya review dengan saya punya review tu, kita nampak sama, seragam. Bila dapat seragam tu, okey lah. Lepas tu yang O ni kita optimize strategi. Maknanya kita kena kenal at least 2 setup paling konsisten berdasarkan data. Hasil yang kita dah buat trade selama sebulan tu. Lepas tu kita nak bezakan antara signal fake ataupun yang valid. Okay, lepas tu kita nak review prestasi berasaskan fakta ataupun emosi dan kembangkan edge ikut personality trader. Contoh ni apa maksud dia ni? Mungkin dalam sebulan tu mungkin you dah belajar, you dah follow. Tapi setengah orang ni dia punya sebab setiap orang ni tak sama dari segi masa tu. Mungkin you all ada yang bekerja, ada yang suri rumah, ada yang mungkin ada yang tak bekerja, yang berbeza lah dia punya masa. Ada yang kerja malam, ada yang kerja siang kan. So bila berbeza tu, jadi tuan-puan kena ikut tuan-puan punya style of trading. So yang tu kita kena susun lah, ikut pada tuan punya ni. Sebab ada kita contoh lah, kita bincang pada waktu siang, pukul petang contohnya kan. Mungkin petang tu you all tak boleh tengok market langsung. Macam mana nak buat? Okey, malam you boleh tengok. Macam mana nak buat? Ada setengah tu pagi boleh tengok, petang tak boleh tengok. So tu kena adjust. So ni kat sini kita adjust balik lah. Optimize your strategy ni based on your punya personality. Lepas tu master your discipline ni. Ini ambil masa 2 minggu. Sebab tabiat pagi malam seorang trader kan, pagi lepas tu rutin untuk yang sebelum trade dengan selepas trade. Lepas tu kita akan tuan-puan kena buat latihan 10 hari ikut SOP 100%. Kalau yang baru tu, yang newbie, kalau rasa macam nak buat paper trade, just tulis paper trade lah. Boleh masukkan dalam trading journal kan. Ni harga berapa masuk, boleh dapat ke tidak. Lepas tu kita akan check lah, semak you punya you punya trading journal. Dan tugasan ni kita kena buat 10 hari berturut-turut lah, mengikut SOP yang kita dah sediakan. Okay. So yang bulan ketiga ni fully live trading, intensif live trading. Maknanya kita akan daripada teori yang praktis yang kita belajar tadi, kita akan praktikal betul pada bulan 3. Bulan ketiga. Bulan ketiga maknanya kita buat setup real time, huraian kenapa masuk, kenapa keluar. Lepas tu 2 kali seminggu tu live signal tu memang akan ada lah. Kita akan bagi setiap minggu. Start daripada tuan-puan start daripada bulan Jun lah. Lepas tu kita akan semak dan akan beri feedback dan kita akan buat postmortem mingguan. Yang ni. Okay. Jadi masing-masing kita akan bincang dalam grup. Okay. So saya ni nak bagi contoh sikit. Apa benda yang tuan-puan akan belajar dalam minggu pertama modul P. Modul P tu yang PHNNTOM. So modul P, Phantom tu yang pertama, minggu pertama.
So saya tunjuk sikit, tapi sebabkan malam ni kita ada orang luar, orang yang tak masuk program kita. So saya akan ulang balik yang program P ni dalam sesi yang bulan Jun nanti ya. Tapi untuk malam ni kita macam bagi apa bagi tu? Uh, Preview sajalah. Preview sajalah. Okey. T T bukan teaser, preview. Okey. So bulan pertama ni adalah P ya, plan your trade. So minggu pertama. So minggu pertama ni kita nak fokus kepada macam mana kita nak matlamat kita setiap 3 dan 6 bulan. Matlamat kewangan kita. Lepas tu macam mana kita nak kena pasti spread mengikut musim menggunakan fundamental. Lepas tu macam mana kita nak cara pilih spread mengikut trend data, volume dan range teknikal. Lepas tu kita nak susun plan trading plan harian dan mingguan lah. Yang ni So ni contoh lah. Okay. Matlamat kewangan 3-6 bulan. Contoh modal permulaan berapa. Yang ni sasaran ROI 3 bulan. 6 ke 6 bulan tu berapa RM kita nak letak. Okay, berapa hari boleh trade seminggu. Toleransi risiko per trade. Maksimum rugi dan lot. Yang ni nanti saya akan dedahkan lah nanti. Okay. Modal permulaan pertama berapa. Sasaran ROI sebulan berapa. 3 bulan berapa. Untuk kasar berapa. Berapa hari boleh trade seminggu. Toleransi risiko per trade. Yang ni kita letak sebagai target. Okay. Lepas tu modal permulaan kedua ni apabila uh, bila capai satu certain nilai lah. Satu certain nilai tu nanti saya beritahu kemudian lah . So sasaran pun sama, kita akan tetapkan pula sebulan. Bila you all dah dapat dua formula ni, okay. So selepas 3 bulan ni you boleh gandakan ikut you punya style lah. Maknanya gunakan je lah. Adjust je, buat je matlamat ni setiap 3 bulan ke 6 bulan, 3 bulan 6 bulan, 3 bulan 6 bulan. Okay. Lepas tu macam mana kita nak kena pasti spread mengikut musim ni melalui fundamental. So spread yang paling senang berjaya adalah spread yang ikut arah musim. Sebab kenapa harga berbeza setiap bulan? Dia ada 1, 2, 3, 4, 5 benda. Yang ni pun kita akan detailkan. Dan 1 ni apa? 2 ni apa benda? Nak kena tengok. 3 ni apa benda kan? 4 ni apa benda? 5 ni apa benda? Ini dalam bentuk fundamental. At least kita tahu musim. Ni kita belajar musim. So kita boleh agak lah spread ni nak naik ke, dia apa ni dia akan dalam keadaan menaik ke sepanjang ni, ataupun dia bila berlaku macam ni dia akan turun ke. Yang ni kita akan share nanti. Lepas tu ni contoh contoh seasonal spread yang relevant. Spread apa? Okay, spread apa? Lepas tu bulan aktif ni apa yang bulan yang kita kena tengok. Contohlah sekarang ni bulan apa? Sekarang ni bulan apa? Sekarang bulan berapa tuan-tuan? Bulan Mei nak masuk bulan Jun lah. Esok Jun lah. Okay, kita bulan Jun. So, bulan itu je antara Mei dengan Jun kan? Ni. Maksudnya dekat sini lah, betul? Ni. Sekarang. Maksudnya bukan bulan itu, maksudnya bulan sekarang lah. Spot month lah. Sekarang lah. Okay, maknanya antara bulan Mei dengan Julai. So kita akan tengok spread ni. Okay. Kenapa spread ni? Dia ada dia punya reason dia. Macam tu. Nanti bulan masuk bulan Jun. Contohnya bulan Jun kan. Bulan Jun minggu depan apa nama esok. So bulan Jun hingga Ogos kan. So dia ada dia punya spread dia. Kenapa macam tu? Saya akan bagi tu jawapan terus. Bagi jawapan terus. Julai nanti masuk hingga September apa benda pula spread dia. So terus ada jawapan dia. So nanti kita akan bagilah. Saya tak nak bagi tanya malam ni. Yang ni adalah untuk peserta saja. Tuan-tuan jangan marah. Okay, so cara pilih spread mengikut trend, data volume dan range teknikal ni, spread yang sihat dia sama dengan cukup volume dan range tu stabil lah. So belajar guna CQG, ada 1, 2, 3 benda yang tuan-tuan kena tahu. Lepas tu filter hanya spread yang 1, 2, 3. Dia macam macam tu. Okay, 1, 2, 3. So nanti kita akan tunjuk macam ni. Lepas tu kita terus tunjuk dekat chart. Okey, kalau contoh dekat chart macam ni. Kalau kita buka kalau siapa yang belum tahu lagi, tak pernah tengok CQG tu macam mana, saya buka sekejap. Sekejap lah. Macam mana nak guna CQG? Apa benda CQG tu kan? Saya tunjuk sekejap. Okey, nampak ni tak? Nampak website ke? Okey
So kita pergi pada ni, biasanya kita akan pakai desktop lah. CQG desktop. Yang ni kalau tuan-puan dah register klien, insyaAllah dia akan kita akan masuk kat sini juga lah. Once sudah depo, berapa lama akan active account? Dia active account tu atas arahan kita. Maksudnya kita depo duit, kita tak payah activate lagi. Kalau kita nak activate dalam masa 1 hari. TradingView tak payahlah subscribe kan? Sebab dah ada. Tak payah. Saya memang tak pakai langsung. Kalau untuk spread ni, kita memang tak pakai langsung. Dan siapa dalam ni yang trade SCPO outright? Saya nak tanya. Ada tak dalam ni? Ada. Okay, satu, dua. Ramai tak? Tiga. Ada tak? Ada tak? Tiga Okey, ada. Empat. Okey. So, siapa yang trade outright, kalau modal tuan-puan cukup nanti, contohlah spread ni, dia kan modal kecil, 2,000 kan. So, ganda-ganda, nanti kata dah cukup 8,000 ke atas, okay, nak trade outright, kita akan gunakan teknik pakai CQG juga. Okey tak? Untuk outright. Kita pakai outright. Dalam klien kita tu, ada dalam kita punya grup tu, ada yang menggunakan teknik yang kita ajar ni, guna untuk outright. Dan Alhamdulillah, hampir boleh kata setiap hari 1,000 ke 2,000 sehari pendapatan dia. 1,000 ke 2,000 sehari. Tengok daripada berapa lot dia beli lah. Okay. So boleh pakai sebenarnya, boleh pakai. Tapi kita fokus kepada spread ni sebab untuk orang yang modal kecil-kecil. Tapi teknik tu boleh pakai untuk outright. Itu yang best. Okay. So yang tuan-tuan belajar, kalau outright modal 7K, buffer kena lebih. Yes, kena lebih. At least modal 10,000, okey lah. Okay. So, kita 15K, itu besar. Boleh lah kalau nak 15K, boleh je. Kelas pertama, nanti mesti dah activate SQG je. Tak perlu lagi pun tak apa. Tak perlu lagi pun tak apa. Kalau siapa yang, sebab kelas pertama tu, minggu pertama tu memang kita dah ajar lah pun CQG tu. Tapi rasa nak activate tu rasanya macam mana Perlu tak boleh apply demo. Pakai demo dulu boleh? Pakai demo dulu untuk set up semua, boleh? Admin kata tak perlu lagi. Okay, so selepas belajar nanti minggu pertama, kalau rasa nak activate, boleh activate. Kalau rasa tak nak activate, tunggu bulan sekali lagi lah. Bulan depan Okay, so kita log on to CQG desktop. Saya baru jadi klien kau, advisable ke follow program ni. Terpulang, kalau input dalam klien tu dah ada sebenarnya dah ada dah pun apa nama video. Dah ada dah video tu semua. Kalau tuan-puan boleh tengok video tu satu persatu dan boleh susun yang mana satu yang priority, mana satu nombor dua, terpulang lah. Kalau tuan-puan boleh fahamnya tu, tak payah masuk program ni. Tapi kalau rasa macam nak tengok video pun malas. Kan setengah orang kan, video bagi pun malas lah. Nak live juga. Dia nak live. Bila ada live ni baru dia macam semangat nak join. Itu terpulang masing-masing. Macam saya, jenis saya susah nak tengok video. Video tu dah ada kan. Walaupun dah ada, dia macam susah nak tengok video tu. Dia nak join live dulu. Baru dia macam, okay, join live lah. Baru, baru rasa macam belajar. Kalau join yang tengok video tu, dia macam sambil lewa. Siap-siap tertidur pula kan. Tu terpulang. Okay, ni SCQG. So, saya log in. Demo CQG tak boleh tengok chart SCPO spread. Tak boleh. Tapi tuan-puan boleh belajar untuk macam mana nak order, nak masuk order, nak tengok account, nak tengok nak set indicator, nak set technical, semua ni boleh tengok. Boleh. Okay. Okay. So yang ni yang saya dah set up lah. Ni saya dah set up. Okay. Okay. Ni adalah chart spread lah. Okay. So kalau kata nak buka, ni contoh saya buka kata yang 240 ataupun 4 jam. So ini adalah chart dia lah. Chart spread. Okay. Ini chart spread. So yang ni adalah spread. Kalau yang SPO biasa, outright biasa, ini.
Sama je setup dia. Nanti kita akan ajar macam mana kita nak entry, macam mana kita nak masuk, macam mana kita nak keluar. Teknik dia sama. Boleh pakai yang spread punya teknik, boleh pakai dekat Outright. So, cara nak masukkan simbol ni kan. Dia ni dia ada yang MPOS1Q, MPOSN, N, U, V. Yang ni lain sikit kod dia. Kod untuk spread ni dia macam ni. MPOS1. Kalau untuk outright, MPO, U. Yang ni, jadi ni kadang-kadang kalau orang yang tak tahu, tak biasa kan, dia akan keliru lah dengan kod-kod ni. So, kalau tuan-puan jenis yang sabar belajar, gunakan video yang daripada klien tu, insyaAllah tu boleh belajar. Kalau yang fast track ni, kita akan ajar satu-satu lah macam mana nak masukkan. Kenapa? Kalau kita nak trade seminggu sekali je, tapi target tick lebih, sesuai ke? Kita akan ajar macam mana nak pilih spread tu yang sesuai. Okay? Macam mana kita nak pilih sesuai spread yang mana yang sesuai untuk kita buat. Untuk swing lah ni maksudnya, nak lebih kan? Macam tu lah. Okay? So, ni kita akan ajar jugalah. Ni filter ni. Lepas tu, sekejap. Lepas tu kita akan ajar trading plan harian macam mana, trading plan untuk mingguan tu macam mana. Tadi kan ni seminggu sekali kan? Ni kita ada kat sini pun. Trading plan untuk seminggu. Mingguan. So, sistem akan bantu kita untuk buat keputusan. Tanpa menggunakan emosi sangat. Sebenarnya boleh set and go lah. Kita set TP, set stop loss dan lepas tu kita biar ya. Macam tu. So, apa yang peserta akan dapat yang akan join kita ni? Pertama adalah yang ni lah. Yang kita beritahu tadi. 3 bulan program lah. 3 bulan je 3 bulan je Phantom program ni. Lepas tu modul tu 9 modul video rakaman tu kita bagi je lah untuk yang dah join. Lepas tu kita akan bagi ni 24 live trade Boleh buat dua-dua, harian dan mingguan. Boleh. Boleh. Terpulang. Sebab tu kata dia akan ikut pada masing-masing punya ni lah. Style. So live trade ni kita akan bagi 24 kali live trade dalam Telegram 2 kali seminggu. Okay, 2 kali seminggu kita bagi. Sebab kita ada apa nama 12 12 kali 12 minggu selama 3 bulan. So 12 minggu tu setiap minggu 2 kali. So jadi 24 live trade lah. Okey, lepas tu tugasan mingguan tu insya-Allah saya akan semak sendiri. Okey, lepas tu group Telegram support tu 24 untuk 5 hari lah. Hari yang cuti kita rehat lah. Okey, kita rehat sikit. Lepas tu setup harian dan senarai aktif ni, yang ni dia tengok keadaan. Kadang-kadang sebab 1 minggu, 2 minggu tu kita akan trade spread yang sama je. Spread dia tak berubah-ubah, sama je. Okey. Lepas tu yang ni yang penting bonus ni kita bagi yang untuk spread dia apa nama untuk journal trading tu kita bagi spreadsheet dengan blueprint 1 juta ni. Yang blueprint 1 juta ni macam mana cara kita nak gandakan akaun setiap 3 bulan. Dan dengan compounding lepas tu sedikit. Yang ni kita bagi bonus ya. Kita bagi ya. Strategi tambah lot ni ikut perkembangan akaun bila withdraw dan bila nak reinvest balik. Lepas tu tugasan khas ni isi template roadmap 2 tahun dan rancang tindakan 3 bulan akan datang. Maknanya setiap 3 bulan setiap 3 bulan. So yang ni kita akan bagi percuma bonus ni. Okey, sebenarnya harga yang macam saya beritahu sebelum ni lah. Harga yang kita offer untuk 3 bulan ni adalah ni lah harga dia. 1597. Cuma untuk sepanjang 3 bulan ni lah, untuk yang first ni kita akan bagi ni ada tuan-puan Jadi ramai dah masuk lah. Seorang 599 dan untuk 2 orang 899. So kalau siapa yang dalam ni yang belum masuk program, rasa nak masuk program kita, boleh jangan join group dulu, group fast track. Tapi group tu kita akan bubar malam esok. Tengah malam esok lah. So ada yang dalam group ni, ada yang tak jadi klien, bukan klien, yang tak join lagi. So kita bagi peluang sampai malam esok saja, pukul 12 malam Sampai malam esok pukul 12 malam. Lepas tu grup ni kita akan bubarkan Phantom Fast Track. Sebab tuan-puan akan dibawa masuk ke grup yang lain. Grup lain yang official lah. Untuk kita start pada bulan Jun. Esok dah start lah. Esok maksudnya dah masuk bulan Jun lah. So nanti bila masuk bulan Jun nanti, tuan-puan akan dapat jadual lah. Bila kelas kita apa semua-semua tu Okay. So saya ingat untuk sesi malam ni habislah.
So siapa yang nak masuk grup boleh join dulu grup Phantom Fast Track, tapi kita ada kelas tak, ni bukan kelas fizikal, kelas Zoom online Siapa yang masuk grup dulu, kelas fizikal, link grup admin bagi dalam grup, dalam Zoom, link grup. Kau ada yang nak masuk lagi. Lepas tu esok kita akan tutup terus, tak ada dah. Okay, boleh masuk dulu dalam tu. Siapa yang ada, tengok dekat komen. Siapa yang belum masuk, masuk dulu. Lepas tu nanti kita esok tutup. 12 pukul 12 malam esok. Sebenarnya kita tutup minggu lepas dah. Minggu lepas kita tutup. Tapi ada klien kita ataupun ada yang dalam ni yang dia kata minta tangguh. Minta tangguh sebab nak dapat gaji kan. So yang kita hold lagi tu. Kita hold lagi sampailah minggu ni. So saya ingat setakat tu je. Tuan-puan ada soalan tak sebelum tu? Ada soalan tak? Soalan ada? Jadual kelas nanti kita akan bagi dalam grup yang satu lagi, official. Jadual kelas kita akan bagi dalam grup official. Kalau ikutkan memang setiap minggu akan ada kelas lah. Setiap minggu akan ada kelas. Saya belum sempat nak post dokumen. Tak apa. Sebab sebenarnya kalau ikutkan yang betul-betul kita live trade adalah bulan ketiga. Jangka start kelas berapa bulan? Saya biasanya buat kelas malam hari Selasa biasanya. Hari Selasa atau Rabu. Maknanya hari bekerja lah. Malam sebab kita nak live trade. Kalau ada yang apa nama dekat chat tu, kita terus tunjuk. Okay. Link group tu ada letak kat atas tu. Dah bagi dah. Link group kat atas tu. Boleh bagi post balik. Okay. Saya ingat. Ada lagi soalan? Link group mana? Link group yang baru ke? Belum lagi. Nanti lepas kita bubar nanti. Lepas kita bubar nanti group tu, tuan-puan akan dapat email. Siapa yang peserta akan dapat email. Link group yang baru. Melalui email. Faham tak? Bukan melalui macam ni lah. Yang ni group ni, yang link ni kita bagi untuk orang yang belum masuk group ni. Yang siapa yang dah daftar, tuan-puan akan dapat link email yang link group yang baru tu melalui email. Macam tu. Saya kira akan ada video untuk melanggar. Kita akan bagi terus video. Kita akan bagi terus video dalam grup satu lagi ya. Nak ulang belajar tu tak masalah. Sebab seminggu sekali je video tu. Seminggu sekali. Seminggu sekali je sesi tu. Tapi perbincangan tu saya akan ada dan tuan-puan ada homework kena buat lah. Kena ada exercise yang tuan-puan kena buat selama seminggu tu bersama kita. Okey lah? Ada lagi soalan? Tak ada? Kalau tak ada, kita boleh tamatkan sesi malam ni kita. Dan untuk kelas percuma, kelas yang apa nama asas, kita akan jumpa tuan-puan insya-Allah minggu depan lah. Minggu depan. Okey? Tak ada apa? Saya akhirilah kalau tak ada apa. Kalau ada soalan saya pilih question. Okey, boleh. So saya minta maaf banyak-banyak ambil masa tuan-puan malam ni. Kita insya-Allah kita jumpa nanti insya-Allah minggu depan. Dan besok grup kita akan bubarkan malam esok. Dan tuan-puan akan dimasukkan dalam grup baru melalui email lah. Okey. Nanti ada live trade juga ke? Ada. Okey. Okey, insya-Allah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidiladha insya-Allah. Ucapan awal Okey. So hati-hati balik kampung. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.